selamat pagi untuk cikgu-cikgu dan juga semua murid-murid. Okey, terlebih dulu saya nak mengucapkan ribuan terima kasih mewakili daripada anggota Balai Bomba dan Penyelamat Sampah. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas usaha dan kerja semua pihak sekolah untuk sama-sama kita mengadakan latihan kebakaran pada pagi ini. Tepukan dulu. Sekarang Aulia bersama dengan Tuan Fazlin dan Tuan Ali. Bolehkah Tuan bagi nasihat kepada murid-murid SK Sungai Lesung? Nasihat berkenaan dengan keselamatan kebakaran. Okey, nasihat yang pertamanya, kalau nasihat ni banyak nasihat. Tapi nasihat yang paling penting yang boleh kami kongsikan pada hari ini untuk anak-anak Sungai Lesung ni, yang pertamanya jaga keselamatan. Kemudiannya pastikan setiap kali nak keluar kelas ataupun nak pergi mana-mana, bekalan elektrik di kelas ditutup. Okey, pastikan laluan-laluan di tangga tidak terhalang. Okey, tidak terhalang bagi melancarkan pergerakan kita bila berlakunya kecemasan. Okey. Nasihat Tuan Ali? Untuk murid-murid sekolah Sungai Lesung jagalah diri masing-masing ketika di mana saja lah. Di sekolah ke, di rumah ke kan, terutamanya di sekolah ni kan, kita pastikan segala keadaan tu kita nampak selamat tu, pastikan keadaan selamat lah. Terima kasih Tuan.